your pilihan, your choice, solo ataupun bergabung? Oh, bagus soalan. That's very hot For me, I would rather UMNO pass. Macam I ingat dia akan kata solo. I was thinking solo tu. Solo. No. Belum bagi hujah sikit. Ini untuk Melaka tau, bukan untuk semua. Sebab PAS berapa banyak kursi? Kosong. So why you nak bagi dia? Sebab okay, mungkin untuk PRU aku faham lah. Sebab nak dapat Terengganu, Kelantan semua tu kan. Melaka you boleh tapau solo. Ya, betul. Kalau kita berdasarkan tengok kita menang 21 daripada 28, PAS kosong. Lepas tu kekuatan PAS pun tak berapa sangat di Melaka. Tapi if you still remember apa yang saya cakap dalam Perhimpunan Agung UMNO, it's time untuk orang Melayu ini duduk bersama. Lepas tu saya kata, kalau kita nak buktikan, bukan buktikan pada PRU, you must start now. Sebab tu kalau kata betul, sebab tu saya kata mungkin yang ni mungkin orang UMNO ramai yang tak setuju. Tapi saya dah nyatakan pendirian saya. Dia kata apabila UMNO dengan PAS, kenapa UMNO dengan PAS? Sebab ni adalah dua parti Melayu yang terbesar. Jujurlah KJ, mungkin orang tak percaya, tapi saya nak beritahu, saya duduk dalam politik ni, it's not about me. Saya dah ada klinik, dah ada kehidupan yang selesa sebenarnya sebelum saya masuk politik. Masa pilihan raya 4 tahun lepas, saya lah the only ketua pemuda UMNO bahagian yang ketika itu tak nak bertanding. Tapi apabila diminta oleh parti, dan kita bertanding lah. Sebab saya rasa bila saya duduk dalam politik, saya ada satu agenda yang besar. Yang penting, mesti memperkuatkan agama bangsa, mesti menjadikan negara ni satu negara yang kita rasakan negara yang sangat-sangat seperti Barisan Nasional dulu lah. Kita rindu zaman dulu. Saya rasa dulu orang tak bercakap sangat tentang soal isu sensitif. Kalau nak bercakap soal isu sensitif pun dalam peringkat tertutup saja dan diselesaikan dengan baik. Jadi hari ini apabila kita rasakan orang Melayu dipecah-pecahkan kuasa politiknya, kita rasakan ada golongan yang lebih terkedepan bercakap soal yang sensitif. Jadi benda ni mengusarkan dan merisaukan orang Melayu. Jadi sebab tu saya kata, let us start. Cukuplah kuasa politik Melayu ini dicari-cari menjadi lebih kecil. Saya dah bercakap dengan Datuk Seri Rauf juga. Saya kata, saya letak jawatan Exco sebab saya rasa bahawa di bawah ni merasakan bahawa mereka tidak boleh bersama dengan DAP. Okey, saya orang parti, saya dah seru kepada parti rasa tak boleh. Keputusannya adalah kekal sampai pilihan raya. Okey, saya mohon hormati. Tapi sebagai pemimpin yang bawa suara mereka, saya hormat juga suara mereka ni. Saya cakap jujur, kalau dengan PH saya tak nak bertanding.